Orang hak tidur tak di jenera weh. Tidur padah jenera. Pas kalau bila ya jenera dah tu duk suta ya ataupun satu je dia kejut jaga, dia payah dah nak jenera semula. Maka pucuk peta perak dengan istiqamah. Pucuk peta perak nah kita ambil makan dengan secara istiqamah. InsyaAllah dia boleh sembuh penyakit tidur tak jenera. Tapi pucuk peta perak ni supina oyak kata orang yang digau tak suka mana dimakan dia nah. Orang yang digau tak suka mana dimakan. Orang yang tak digau tu boleh makan nah insya-Allah nah. Mudah-mudah orang yang tidur tak jenera ataupun jenera dah setengah malam dia bangun klik semula, dia payah pula nak jenera tu. Orang panggil kata bahasa Thai kata lap mai lek, tidur jenera tak ada dalai orang panggil. Nah, makan pucuk peta perak ataupun peta belalai ni nah. Ada nama panggil peta belalai, ada panggil peta perak. Nah, insya-Allah mudah-mudah. Alhamdulillah.